dia mengaji, bukan pandai buat perahu. Bukan nama Soho dengan sebab dia pandai main gasing pakoh, kan? Dengan sebab dia cari ilmu. Berkatnya ilmu dia cari itu nama Soho. Nampak? Dia mengaji dengan Syekh Ahmad Fatani, ulama besar di Patani. Tak apa, biar dia gerak ni. Tak ada. Meja Wan Isam. Syekh Ahmad Fatani ni ulama tasawuf. Dia mengaji di Mekah dengan Syekh Ahmad ni, siapa boleh beri fatwa tu kenali. Nak sungguhnya ngaji, siapa boleh waktu beri fatwa. Mana alim, bukan kelas ustaz, boleh beri fatwa. Nah, banyak dah dia mengaji berpuluh-puluh tahun di Mekah, 17 tahun. Dia balik di sini, dia dengar ada seorang alim pula di Terengganu, namanya Abdul Rahman. Orang panggil Haji Abdul Rahman Limbong, anak murid Tok Ku Paluh. Dia dengar hak ni orang kata hebat lagi. Nampak? Ilmu. Padahal tu kenali banyak dah ilmu, berbeng-beng dah ilmu dah ada. Jalan kaki dari Kelantan mari ke Terengganu nak jumpa mata, biar sepatah pun nak ambil ilmu gak sikit dengan Haji Rahman Limbong. Faham? Padahal dia bapa alim. Kita bapa bodoh tak mau ngaji. Berat benar. Tak mau ngaji agama. Bodoh ke tai. Nah, dah macam mana tu kita buat bandingan. Tak. Bukan kita ni nak agama, kalau kita nak jadi molek senang je cara dia. Kita kena nampak buruk kita. Nampak? Kita berasa kita tak betul. Mudah nak jadi molek. Innallaha iza arada bi abdihi khaira bassarahu bi uyubi nafsihi al-hadis. Allah Ta'ala ni kalau dia nak jadikan hambanya itu orang baik dah, orang molek dah, dia akan jadikan orang itu nampak buruknya sendiri. Kita tolong buka je. Kamar kalau kata kau orang bodoh tak ngak. Dah siapa suruh mau jepu. Tolong buka, nak nampak. Jangan kita berasa kita sempurna dah. Jangan kita berasa kita banyak ilmu dah. Jangan kita berasa kita alim dah. Nak bodoh lagi kita ni. Imam Syafi'i Allahu Rabbi. Nak, dia ni hafal Quran umur 5 tahun. Kita 50 tahun siratal labi. 50 dah umur. Tak. Siratal labi dia. Rayak repang sekali dah. 5 tahun hafal Quran Imam Syafi'i. 9 tahun dia menjadi qari di penjuru Yamani. Mengaji di penjuru Yaman, rukun Yamani, di tepi Kaabah. Nampak? Boleh situ terpaksa, boleh mengaji. Tetap orang lain dah boleh ambil tempat dia. Umur 9 tahun. Mengaji Quran. Daripada selusuk arak ni mari nak dengar suara Imam Syafi'i mengaji. Menusuk kalbu. Sebab apa? Sebab ilmu sahur. Ikhlas dia. Sehingga dikatakan siapa yang susah nak menangis, maka pergilah mendengar bacaan Imam Syafi'i di Kaabah, pasti menangis. Orang gini nangis lagi dengar dia baca. Pasal apa? Pasal dia baca daripada hati yang bersih. Kita hati gaicur. Nak nangis kan ni. Dah nangis dah kita dengar Quran ke dengar apa dah. Pasal hati kerah. Mahal hati kerah. Nak nangis benda. Dosa bertambung-tambung. Umur 15 tahun menjadi mufti Mekah. Secara rasmi lah, padahal dia boleh memberi fatwa pada ketika berumur 10 tahun. Satu hari Imam Syafi'i dia dok sangat nak ngajar, dia buka puasa. Dia buka puasa.